Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan iman, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dikasihi Ta'ala, bersyukur dapat kita hadir pada tengah hari dan petang ini. Dan kita ada kuliah Zuhur. Kuliah Zuhur ni al-maklum sajalah. Ya. Seperti saya sebelum, kalau tuan-tuan tidur, tak ada masalah. Tidurlah. Yang memangnya saya tertidur. Jadi insyaAllah petang ini kita tajuk berbagai-bagai tajuk rasi fikir yang dikemukakan oleh ustaz-ustaz yang telah pun bersama-sama dengan tuan-tuan pada setiap Zuhur. Dan pertamanya kita sebut tadi bersyukur kerana kita didorongkan oleh Allah Ta'ala datang ke masjid. Ramai lagi orang pergi tempat lain sedang-sedang ini, terutama sekali tempat tidur lah. Jadi Allah Ta'ala mendorongkan kita, menggerakkan kita dan melintaskan hati kita untuk hadir kemari. Kita sembahyang ataupun kita salat Zuhur berjemaah. Itu merupakan satu kali cukup baik lah. Berbanding dengan kawan-kawan kita yang kita tak tahu, tak ada kat sini, maknanya tak ada kat masjid tu. Gitu. Hari ini saya cerita dengan beberapa perkara. Ada tiga perkara yang nak saya sentuh secara ringkas, sekitar 30 minit ni. Jadi pukul 1, pukul 2, 2.45 kita berhentilah insyaAllah. Setengah jam, 30 minit. Yang pertama nak sentuh sikit tentang Quran. Yang keduanya tentang tanggungjawab kita dengan Quran, dan yang ketiga berhubung dengan pahala puasa kita kalau sempat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala sebut puasa ni ayat 183 sampai 185 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala kata bahawa dalam bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Turun tu maknanya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan. Yang tepatnya kata 17 Ramadan, ada kata 24 Ramadan. Maknanya sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Selepas turun kepada Nabi Muhammad SAW pun bulan Ramadan juga secara beransur-ansur. Itu cara ringkasnya. Jadi sebut bahawa lepas itu kita ada selalu sebut Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu ialah mulianya dia kan Quran ada turun pada malam Lailatul Qadar itu.
Bukan tu qadar tu. Kan itu kata termulia tu kan ada Al-Quran. Mana kalau kita nak ada Al-Quran dalam hati kita, dalam badan kita, dalam kita, kita ni mulia sebab ada Quran. Dan kalau kita mungkin tak mampu nak hafal Quran, maka kita dampingi Quran. Maka kita akan jadi orang yang mulia. Jadi peristiwa ni tuan-tuan dan puan, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menurunkan petunjuk. Diturunkan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk kepada kita semua. Jadi kalau nak tahu petunjuk, maka kita carilah Al-Quran. InsyaAllah kita akan dapat petunjuk. Dan bermulanya Al-Quran diturun ketika mana Jibril AS berjumpa dengan Nabi SAW di Gua Hira. Di situlah Al-Quran yang pertama diturunkan. Jadi tuan-tuan dan puan, Al-Quran diturunkan pada selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa? Kerana nak memberikan satu semangat kekuatan dan mukjizat Rasulullah SAW. Akan menguatkan hati pasal Rasulullah ni dia ditugaskan untuk menyebarkan agama. Ya, agama pada ketika itu orang tak terima agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi untuk menguatkan hati Rasulullah buka Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kuat hati kita baca Quran. Al-Quran itu boleh menguatkan hati kita, boleh membebaskan hati kita, boleh mensemangatkan hati. Dan yang keduanya, kenapa diturunkan bahasa asal? Kerana memudahkan menghafal Quran. Dan lepas itu boleh membina satu masyarakat secara bertahap, berfasa. Mula-mula kan cerita tentang petunjuk, cerita tentang hidayah, cerita tentang tauhid, cerita tentang kisah-kisah Nabi dulu, slow-slow. Sebab tu barulah cerita tentang hukum. Kerana kadang cerita tentang solat ni, hukum solat ni ataupun ayat solat turun masih di Mekah lagi lah, termasuk zakat. Kan? Aqimus salat wa atuz zakat, tu turun di Mekah lagi dah. Tapi pada ketika itu tidak diwajibkan lagi zakat. Macam kita ni diwajibkan zakat. Maknanya walaupun dah diturunkan ayat zakat, tapi tak diwajibkan lagi, masanya beransur-ansur. Diketengahkan dulu, diberitahu dulu, diterangkan dulu. Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW atau pemikiran manusia biasa-biasa saja. Dan dia merupakan wahyu. Sebab pada ketika itu, di zaman Mekah ni kita semua tahu, pada ketika itu semuanya zaman orang-orang bersyair, bernyanyi, berbaganza, berakademi Fantasia, macam-macam masa tu. Ambil masa tu sampai sekarang ambil lagi. Kita pun suka dah tengoknya. Lepas itu tuan-tuan puan, dari sudut Al-Quran itu sendiri, kita kena tahu melalui ulum Al-Quran. Manakah kita tahu lebih lanjut lagi, kita kena belajar dan kita kena baca kitab ulum Al-Quran. Tapi hari ini saya nak sentuh melalui sudut tasawuf. Mungkin jarang orang sentuh Al-Quran di sudut tasawuf. Sebab kita ada iman, Islam, ihsan. Mana kita ada tauhid, kita ada syariat, kita ada akhlak, tasawuf. Bagaimana secara ringkas nak cerita tentang orang tasawuf, dia pandang Al-Quran ni, orang ahli tasawuf. Di mana ulama tasawuf ni dia melihat wahyu bukan hanya turun kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi cahaya yang turun ke dalam hati manusia. Itu hati Nur, cahaya. Sebab tu satu namanya surah Nur. Jadi kita baca surah Nur tu, cahaya. Bukan hanya semata-mata hukum, bukan hanya semata-mata mukjizat, bukan hanya semata-mata hudan, tapi juga cahaya dalam hati, masuk hati. Bukan semua orang boleh masuk Quran hati. Setiap tahun saya hidup dengar radio dan TV ni, ada je program ataupun aktiviti ataupun setiap tahun acara musabaqah Al-Quran. Dan musabaqah, lepas tu kata tak boleh musabaqah ni, pasal musabaqah ni pertandingan, tukar, macam-macam tukar, tilawah lah macam mana. Tapi Quran. Dan kalau lah dari segi logik ni, seluruh Malaysia ni orang dengar Al-Quran, tapi tak masuk cair hati, dia biasa je dengar macam itu je. Cerita tentang al-waqi'ah iza waqatil waqidah laisa waqtan kadhiba khawatir. Baca waqi'ah tu tentang apa? Tentang peristiwa besar hari akhirat. Tapi dengar gitu je.
tak masuk hati kita. Ini pandangan ulama ataupun orang-orang sufi. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman kata, dia kata apa maksudnya, bahawa wahyu turun ke hati Nabi. Nazzala bi ruh al-amin ala qalbik. Wahyu turun ke hati Nabi, bukan sadar ke telinga. Itu maksudnya. Kita ni sampai telinga je, tak masuk hati. Macam mana kita nak masuk hati? Mana pun kita tak tahu. Mana pun kita tak tahu. Inna a'tayna kal kautsar. Mana? Tak tahu. Yang Tok Imam baca maghrib, isyak, subuh, kita tak tahu. Yang kita baca suasana alif lam mim, dan kita bila rabbil alamin, mana? Macam mana kita nak masuk ke hati? Sebab tu ahli tasawuf ni dia menetapkan bahawa Al-Quran ni bukan kat telinga. Kita kata sedaknya lah Qari dia baca. Dulu siapa tu? Ahmad Perga dulu. Mungkin tuan-tuan ingat tak ni? Ini semua saya baca ni kan. Ini semua ahli kubur belaka ni. Saya kalau umur 60 tahun, 67 tahun ni ahli kubur lah kan. Nak tunggu apa lagi tuan-tuan Robat? Nak buka apa ni, syarikat nak berniaga lagi? Tak payahlah. Nego tu ni saya boleh lah. Mana tuan-tuan Robat nak sebut itu hari kita di hati. Macam mana nak masuk ke hati itu? Susah. Sebab apa? Kita tidak mendampingi Al-Quran. Maka sebab itu kata ahli ini pandangan tasawuf, dia kata bahawa bukan sekadar di telinga. Jadi contohnya siapa tokoh al-sufi yang paling hebat? Kita perlu dengar nama. Siapa dia? Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita sebut Imam Ghazali. Baca kitab ni. Dia satu kitab Ihya Ulumuddin. Baca kitab ni, sedap. Dan sana ada satu tajuk-tajuk kitab Taubat. Oh, sedap cerita. Jadi dia menjelaskan bahawa, kata Imam Ghazali ni, Al-Quran adalah cahaya yang menghidup ke hati manusia. Yang kita ni hati mati, yang susah bangun malam, yang susah buat kebajikan, yang susah nak pergi solat sebagainya, hati kita mati. Itu yang kita selalu bergaduh, kelahi. Cuba kita tengok. Kadang-kadang kita tengok orang dia bergaduh depan je, tak sampai kaki kan, tapi dia bercakap kalah mikrofon ni punya tempik. Kenapa? Sebab hati jauh. Dia rasa jauh. Kalau dia cakap play pun, orang terdengar. Kenapa? Dia dengar. Tapi oleh kerana dia rasa hati dia jauh tu, dia tempik tu, awak ni kurang ajar lagi ni gitu. Mana hati dia mati. Maka sebab itu yang Imam Ghazali kata bahawa untuk memberikan kehidupan hati ini dengan cahaya. Dan cahaya itu ialah Al-Quran. Dan jadi kata dia orang bilang bahawa kalau sekiranya hati tanpa Al-Quran, maka dia seperti bumi tanpa hujan. Itulah sekali-sekali kita bertadarus. Tak boleh setahun sekali pun bertadarus. Dan insyaAllah kita bertadarus itu untuk mendekatkan diri kita dengan hati kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita banyak alat ataupun instrumen untuk kita dekat Quran ni. Saya orang dulu tanya macam mana Ustaz Al-Quran dalam handphone ni ada, dibandingkan dengan Al-Quran kat situ, mana kita nak baca? Tuan-tuan kena ingat bahawa Al-Quran itu yang kita baca tu tak boleh masuk tamlah tu, lemulia, tapi yang ni rata masuk. Kan? Kadang-kadang tengok bawah ni, maknanya baiklah buka Al-Quran sendiri. Jangan sekadar baca dalam handphone ni, walaupun dalam Al-Quran situ. Kita banyak, maksudnya kalau tak ada itu, kita boleh baca Quran di mana-mana saja dengan adanya alat ininya, termasuklah internet dan sebagainya, kita boleh. Tetapi kenapa manusia masih lagi resah, murung dan sebagainya? Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata bahawa Al-Quran ini merupakan zikir. Maka kita berzikirlah, insyaAllah, kerana yang itu kita boleh mengingat peristiwa Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu sebagai kitab yang turun daripada langit, mukjizat, dan hati itu akan menjadi insyaAllah baik, terang, cahaya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan, apabila kita dah dapat Al-Quran ni, tentulah kita mempunyai satu rasa
Kita punya satu rasa yang perlu kita tunaikan dengan adanya Al-Quran. Bukan kalau kita tengok, kita dengar dan sebagainya, tapi kita ada tanggungjawab. Bila Al-Quran ini turun, kita ada tanggungjawab kepada Al-Quran itu sendiri. Sebab itu Nabi kata bahawa Al-Quran hujah alaika wa alaika. Al-Quran ini hujah. Dia hujah kepada kita dan kita berhujah dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran dia hujah kita, aku dan Al-Quran itu suruh semayang. Kenapa kamu tak semayang? Dan kalau kita nak hujah, kita dapat satu pun, kenapa Al-Quran suruh? Hujah sama ada Al-Quran sebab hujah kita berhujah kepada Al-Quran. Maka yang pertama sekali, yang wajib kata kita ialah kita mesti beriman dengan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni kita baca dalam rukun iman, kita beriman dengan Alkitab. Mana kita wajib beriman dengan Al-Quran ini. Amana Rasul, kita baca amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kita selalu baca lepas tahlil atau lepas kita baca zikir, di mana Rasulullah, rasul-rasul dan orang beriman percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya para rasul pun beriman dengan Al-Quran. Maka wajib kita beriman. Kepada siapa? Seluruh manusia. Mana kalau tak beriman, dia orang yang tidak beriman. Kita tahu dah hakim bahawa tak beriman. Baik, yang kedua membaca Al-Quran. Tanggungjawab kita dah beriman tu kena baca. Mesti baca. Dan baca itu secara berterusan. Bukan secara bermusim. Musim Ramadan dan sebagainya kita baca Quran. Tak, kita baca berterusan. Daripada subuh sampai subuh berterusan. Sebab itu kita dituntut sangat menghafal Quran. Saya masih ingat masa dulu ada ustaz saya, dia balik dari Mesir tau. Masa kita Mesir, kehebatlah kita orang kampung je kan. Nak belajar pun tak kerti. Tak pandai, tak cerdik. Kalau dia duduk seorang-seorang, dia ngaji. Seronok ngaji. Maknanya sentiasa mengaji. Tapi kalau kita tak hafal Quran, kena buat Quran tu yang kita masalah ni. Kena berwuduk lah, kena itulah dan sebagainya. Maka kita tak baca Quran. Nak buka ramah lah pasal ada benda yang mengganggu. Kalau tak ada apa, tak ada mengganggu, tak apa. Jadi makanya kita menghafal Quran. Okey, tak apalah kita tak hafal 30 juzuk. Bacalah apa yang kita dapat. Enak pun okey. Yasin pun tak apa. Jadi kita bacalah. Sebab apa Nabi kata bahawa kita kena baca Quran. Dan Allah Ta'ala pun kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqra'u ma tayassara minal Quran. Surah Al-Mudaththir. Surah Al-Muzammil. Bacalah, maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Bacalah apa yang mudah. Inna a'tayna qul huwallahu, bacalah. Qul huwallahu, tentu bacalah sampai 1000 kali pun tak apa. Itu yang kita dapat. Itu yang kita dapat. Bahkan kata Nabi bahawa siapa baca Qul huwallahu ni 3 kali, seolah dia khatam Al-Quran. Bacalah. Kalau tuan-tuan baca 3 kali, sekali khatam. Kalau tuan-tuan baca 9 kali, dah 3 kali khatam. Jadi baca. Jangan tinggal ni Qul huwallahu ni. Jangan tinggal. Ataupun ayat yang lain lah. Dan Nabi SAW bersabda bahawa orang yang baca satu huruf dari Al-Quran mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan 10. Itu bulan biasa. Dalam bulan Ramadan ni digandakan berkali-kali ganda. Yang ketiga, memahami dan mentadabbur Al-Quran. Al-Quran ni bukan sekadar dibaca, didengar, tapi juga nak dipahami dan kita renung, tadabbur. Adakah kamu tidak bertabur? Tidak bertadabbur? Bukan berterabur, bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran? Allah Ta'ala tanya kita. Afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah kamu baca saja tapi kamu tidak bertadabbur, tidak merenungi Al-Quran? Jadi tadabbur ini maknanya kita mengenung Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Kita berbaca kan? Apa ni, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun hudan lil muttaqin. Itu dulu tu muttaqun ke muttaqi ke, dia ialah takwa. Makna Allah kata bahawa kenapa kamu tidak bertadabbur Al-Quran? Kerana dia hudan lil muttaqin, petunjuk para orang bertakwa. Dan nak takwa tu bukannya segitu saja, kena puasa. Puasa itu la'allakum tattaqun. Itu tuan-tuan. Tak dapat lagi. Kita tak ada pilihan. Kalau kita nak bertakwa, tu sebut tadi, kena beriman dengan Al-Quran. Tak ada pilihan. Kalau tuan-tuan nak cari dengan suabah ke, nak cari dengan portal ke, nak cari dengan berita, tak jumpa. Al-Quran lah.
satu-satunya hudan lil muttaqin. Jadi kita wajib membaca dan mentadabbur Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita bahawa pernah berkata tentang akhlak Nabi SAW. Maksud bahawa ini mengamalkan Al-Quran. Amal Quran ni. Macam mana amal Quran? Kata Sayyidatina Aisyah ketika ditanya oleh orang yang bertanya tentang Nabi SAW, dia kata Al-Quran itu ialah akhlak Nabi. Al-Quran itu ialah akhlak Nabi. Maknanya kalau kita nak amalkan baik, jadi orang berakhlak, Al-Quran tak ada pilihan. Tak ada ketika contoh yang agani lah, apa ni, siapa benda wallahualam lah. Oh dia bagus, tak. Rasulullah SAW uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Yang kelima, menghafaz dan memelihara Al-Quran. Tadi sebut menghafaz dan memelihara Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sejak zaman sahabat Al-Quran ini diturun kepada sahabat-sahabat dan dia dipelihara melalui hafazan. Tetapi lama-lama sahabat meninggal. Kalau letak dalam dada manusia ni meninggal. Mati. Ada yang syahid, ada yang mati, ada yang wafat sebagainya. Maka untuk menyelamatkan Al-Quran itu daripada tak dikenangi oleh orang awam, ditulis Al-Quran. Maka antara sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran ialah disebut sebagai Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Itu zaman Rasulullah. Setiap yang Nabi baca, dia beringat. Orang Arab ni dikuat ingatan dia. Yang keenam, mengajar dan menyebarkan Al-Quran. Ini tuan-tuan. Mengajar dan menyebarkan Al-Quran. Nabi kata bahawa umat yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, ta'allam Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maknanya sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Itu yang kita buat rumah ngaji tu. Buat rumah ngaji tu. Yang saya ajak tuan-tuan datang rumah ngaji tu untuk belajar dan mengajar. Mengajar tu maknanya kita saya buat Al-Quran. Bukan sebab kita saja. Maknanya ini bermaksud Islam itu perlu, umat Islam ni perlu mengajar Al-Quran. Kita ni perlu mengajar Al-Quran. Lepas tu kita perlu sebarkan Al-Quran dan kita perlu mendidik generasi supaya dia menjadi generasi Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, mempertahankan kehormatan Al-Quran. Ini mempertahankan. Ada orang tanya saya, macam mana nak pertahankan Al-Quran tu Ustaz? Selepas saya ceramah ataupun tazkir, ada tak jumpa saya? Guna nak pertahankan dia. Kita pegang dia, kita peluk dia pasal isu orang pijak Al-Quran ni. Isu orang pijak Al-Quran ni. Guna kita pertahankan dia. Itu tuan-tuan. Jadi, sebab umat Islam juga bertanggungjawab memelihara kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Kita nak pertahankan Al-Quran ni, memelihara kesucian dan kita mengamalkan Al-Quran lah. Itu yang kita pertahankan. Apa yang apa suruh, kita buat. Itu kita pertahankan. Kalau dia pijak Al-Quran, lepas tu kita letak separa, apa kita bertumbuk gitu ya, tak apa-apa. Gadi kelau bergaduh. Isu ni memang sensitif. Memang cari peluang lah, ada yang cari kesempatan sebagainya, bergaduh. Banyak sekarang. Iran dengan Israel, benda-benda dapat diperang, hancur lembu. Yang masalah musnahnya, yang hancurnya rakyat dia, harta benda dia. Pemimpin dia, tembak. Tapi rakyatnya menderita. Tak ada. Dia rebut ke benda sebenarnya? Tak ada. Dia rebut apa? Nak rebut apa? Nak rebut minyak? Nak buat apa minyak? Kata kita lah kan. Kita nampak doa ni. Tapi itulah berlaku hari ini. Baik. Allah Ta'ala kata bahawa umat Islam juga bertanggungjawab memelihara kesucian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah memelihara Al-Quran tetapi dia memilih manusia untuk menjaganya. Al-Quran memang tak hilang, memang dijaga Allah Ta'ala, tapi dipelihara, tapi kita kena jaga Al-Quran. Kita jaga dalam dada kita, jaga hati kita, kita jaga dengan iman. Jadi tuan-tuan, 7 perkara tuan-tuan kena ingat dengan Al-Quran. Yang pertama, beriman dengan Al-Quran. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, memahami Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, menghafaz Al-Quran. Yang keenam, mengajar Al-Quran. Dan yang ketujuh, memelihara Al-Quran. Ini tuan-tuan. Maka dengan Al-Quran inilah yang kita hari ni puasa ni. Sebab ada Al-Quran kita puasa ni. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kita puasa tu kerana dengan Al-Quran. Tetapi kita tahu puasa itu merupakan satu ibadat yang boleh bawa kita takwa. Tapi kadang-kadang lepas puasa kita serupa je. Kita serupa, ataupun kadang-kadang kita tersebut kawan-kawan kita biasa, orang lain pun macam tak puasa, serupa je. Jadi maka sebab itu ada beberapa perkara yang boleh menghapuskan pahala puasa ataupun mengurangkan pahala puasa. Nilai-nilai puasa kita tak ada. Jadi nak sebut bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa ada banyak sebab yang boleh kita ni puasa saja tapi dapat letih dan lapar saja. Nabi kata yang pertama, barang siapa malam yada' qauzur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, perkataan dusta, perbuatan dusta dan perbuatan jahil, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum. Nak sebut bahawa kalau orang tu dia berpuasa tapi dia berdusta, dia kizib, tak payah puasa dah, tak perlu buat puasa, tak ada makna buat puasa tu. Jadi maknanya yang pertama yang boleh menghapuskan pahala puasa kita berdusta ataupun berbohong. Contoh menipu dalam perniagaan. Contoh berbohong kepada pasangan, anak-anak ataupun kepada anak buah kan, mimpi kepada rakyat dan pengikut dan sebagainya, ataupun menyebarkan berita palsu. Ni berita palsu. Tuan-tuan akan tengok cerita dalam perang Iran dengan Amerika tu banyak palsu. Israel dah hancur lah, perang tembak tu semua palsu. Lepas tu kita sebar pun kita sambung. Selidik dulu. Apatah lagi kita sama-sama kawan kita, banyak cerita palsu. Menipu dan saya kerja, patut kerja 8 jam, buat sikit-sikit je, banyaklah kita nak contoh. Walaupun seseorang tak makan, tak minum, puasanya boleh jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Itu yang pertama. Saya ingatkan pasal kita sekonjak. Yang kedua, mengumpat. Nyanyi 25 kan? Wala yaghtab. Janganlah kamu mengumpat. Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Sebahagian yang lain. Jangan mengata sebahagian yang lain. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu sendiri yang telah mati? Sudah tentu kamu rasa jijik. Maknanya orang mengumpat ni seolah-olah dia makan daging saudara dia sendiri. Yang saudara tu dah mati makan daging dia. Contohnya kata apa? Mengkritik keberkahan orang lain ketika berbual. Mana orang tengok cakap, kita kritik dia. Jangan kritik saya dulu lagi ni. Apa ustaz jangan kritik. Orang tengok ngantuk-ngantuk tak berhenti lagi. Membincangkan kelemahan orang lain. Oh kan, dia tu bagus dah tapi ada tapi tu masalah. Kan, dia bagus dah tapi mana tu tak baik sama sekali. Kan, bergosip tentang kehidupan rumah tangga lah, artis lah, macam-macam lah. Ahli politik lah. Ini ahli politik tengok kena kerja je. Dia tak tahu ahli politik dapat pahala, kita kerja ke dia. Banyak ahli politik, macam-macam gelaran ahli politik dapat. Tuan-tuan. Kemudian mengata orang tu macam-macam tu. Contoh ni sebagai contoh. Belum puasa. Jadi ulama mengatakan bahawa riba ketika puasa sangat merosakkan pahala puasa. Yang ketiga, fitnah dan mengadu domba. Fitnah dan mengadu domba. Namimah panggil namimah. Namimah. La yadkhulul jannah an-namam. Nabi kata bahawa tidak masuk syurga orang yang fitnah. La yadkhulul jannah namam. Mana tuan-tuan, kalau kita buat fitnah apa ni, tak masuk syurga kita. Puasa lah, orang puasa 30 hari, kita 60 hari. Tapi dalam Facebook dia, dalam WhatsApp dia, nampak je buat, dia tahu hantar guru dia. Ini fitnah. Dia dua tuan-tuan. Kalau kita cerita benda tu betul, katalah ni gini, betul, namanya mengumpat. Memang A tu tinggi, kurus, bodoh. Contoh. Memang dia betul kiri, dia tinggi, dia kurus, bodoh. Itu namanya mengumpat. Ataupun kita cerita benda dia tapi tak ada benda dia. Itu namanya fitnah. Pada A juga. A ni tak guna lah. Dia gaya je baik tapi sebenarnya tak pernah sembahyang. Contoh. Itu maknanya kita fitnah. Orang tengok dia rajin sembahyang. Maknanya kalau kita cakap betul namanya mengumpat, kalau cakap tak betul namanya fitnah.
Nabi kata la yadkhulul jannah nama. Tidak masuk syurga orang yang buat fitnah ini. Itu tuan-tuan, fitnah ni bawa cerita seorang orang lain, melaga-laga ke orang, dia ada domba kan, supaya orang gaduh berkelahi sebagainya. Dalam Facebook, dalam WhatsApp. Maknanya yang pijak Quran tu, kita besar-besarkan dia. Supaya orang gaduh berkelahi, ni peluang kita untuk orang baru tu bang gitu. Jadi tuan-tuan, kena hikmah. Sebab tu kena hikmah. Nabi pun sebut, Quran pun sebut dengan hikmah. Yang keempat, berkata kotor dan bertengkar. Apabila seorang daripada kamu berpuasa, janganlah dia berkata kotor dan janganlah dia bertengkar. Jika seseorang memakinya atau mengajaknya bergaduh, berkelahi, bertekak, bertegang leher, hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku puasa. Fal yaqul inni shaim. Contohnya maki orang lain ketika memandu kan. Mau apa lagi tu kan. Melanggar orang merah lagi tu lah, potong kiu lah mengati orang sebagainya. Contoh kan. Bertengkar di masjid ke tempat kerja ke tak kira lah kan. Cakap kita ni ada mencarut kan. Mencarut ni. Siapa lama tak dengar orang mencarut ni. Menggunakan kata-kata kesat, kasar sebagainya. Bergaduh lah media sosial. Jadi tuan-tuan, habis puasa pada kita. Yang kelima, kita melihara perkara haram. Katakanlah kepada orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan melihara kehormatan mereka. Jadi maknanya kita cuba, sebab tu puasa ni junah, kita bincang junah. Maknanya junah ni dia punya perisai. Perisai ni biasanya orang guna untuk berperang. Jadi kita perang dengan nafsu kita, dengan syaitan, dengan sebagainya. Melihat gambar-gambar pelik-pelik, gambar lucah ke, video ke, melihat orang ke, macam-macam lah. Yang keenam, mendengar perkara haram. Jadi orang mengumpat, kita dengar orang kata orang, kita mendengar orang ceramah, yang puasa pada ceramah juga. Ceramah apa? Ceramah politik lah, ceramah itu. Ni pentah A, ni pentah B, A kata ke B, B kata kita bersorak. Jangan dengar. Mendengar umpatan, sebagainya. Yang ketujuh, akhlak buruk dan menyakiti orang. Saya cepat-cepat sikit ya. Rabba sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'aths. Ini Nabi kata bahawa beramai orang puasa tapi dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jadi bersikap kasar dengan orang, dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dengan jiran sebagainya. Selalu ngeneng-ngeneng orang, nganyi-nganyi, ingat perli-perli dan sebagainya. Menghina, apatah lagi mengenal-kenal, dan yang tadi sombong aku. Nabi pun kata bahawa walaupun sombong sebesar zarah, tak boleh masuk. Sebagainya akhlak. Dan kesimpulannya tuan-tuan, penutup kan? Kesimpulannya, perkara yang menghapuskan dosa ataupun merosakkan pahala, perkara yang menghapuskan ataupun merosakkan pahala ialah yang pertama dusta. Tadi tanggungjawab dusta. Yang kedua mengumpat. Yang ketiga fitnah dan mengadu domba. Yang keempat berkata kotor dan bergaduh. Yang kelima melihat perkara haram. Yang keenam mendengar perkara haram. Yang ketujuh akhlak buruk. Jadi hakikat puasa sebenarnya adalah bahawa puasa bukannya sekadar makan dan minum saja, tidak makan minum saja, tapi dia menahan lidah, mata, telinga, hati, nafsu, syahwat sebagainya. Maka itu sebenarnya kita perlu pelihara. Selain daripada kita tak makan dan kita tak minum. Baik tuan-tuan dan puan, jika semua ini kita dapat jaga, insya-Allah puasa kita akan timbul Allah Taala. Ini saya petik daripada penirumpa kita untuk kita bincang dan kita share sini. Wallahu a'lam. Itu saja yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan pada petang ini. Moga-moga kita dirahmati Allah Taala. Dan saya doakan. Oh ya. Dah habis masa. Okey. Tak payah jawab. Dia cuma tak payah jawab. Memang tahu dah sebabnya. Memang tu cocok lah. Sebab tu jalan cocok. Kita kan ada cukup cocok-cocok kan. Hanya cocok ni bayar. Yang cocok. Yang cocok apa kena, kena cocok kena juga. Dia menatah itu buat apa? Dia menatah benda lain. Tak lah yang menatah sebab siapa kan. Dia satu yang cocok bagusnya, cocok ke ATM card tu bagus. Lain tak tahu lah. Tak salah kita cocok. Dah tahu dia menatah, apa kita cocok dia lagi? Cik pasal tu. Itu cik pasal. Jadi kita
Tak apalah ya. Mana kita cuba menahan. Kita banyak menahan diri. Kan. Kalau kita boleh menahan pada makan dan minum, kan? Walaupun depan kita ada channel talik ke, ada macam-macam kan, kita boleh menahan, tak makan, tak minum. Takkah itu pun kita tak ada tahan? No juga. Tak dapat nak buat. Itu soalan yang bagus tu, cantik. Betul. Ya betul, saya setuju. Mana bagus tu. Nak cerita-ceritakan, kita terlupa kan. Tanya bagus. Wallahualam tuan-tuan banyak. Kita jumpa lagi lepas puasa. Selamat raya. Saya minta maaf banyak-banyak. Maaf saya batin. Ada kesalahan, kekurangan sebagainya. Saya doakan tuan-tuan di pengurus usaha, dimurahkan rezeki, dikurniakan segala kebaikan. InsyaAllah dia Ta'ala dan masuk syurga tanpa hisab. Wallahualam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu shalihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tuan-tuan lebih 2 minit ya.